to take down. So sweet, so easy on the eyes, but hideous on the inside. Whole life spreading lies, but you can't hide, baby, nice try. I'm about to switch up these vibes, I finally open my eyes. It's time to kick you straight back into the night. Cause I see your real face and it's ugly as sin. Time to put you in your place, cause you're rotten within. When your patterns start to show and makes the hatred wanna grow out of my veins. Salam sejahtera semua. Nama produk yang akan kami jual adalah keropok Warriors. Apakah value proposition untuk produk kami ini? Adalah merupakan keropok tradisional dengan pelbagai perisai, moden, lepas tu rasa yang lebih rangup dan segar. Kemudian harga mampu milik untuk semua golongan, dan packaging dia mini dan mudah dibawa. Yang kedua adalah customer segment. Jadi di sini kami akan memfokuskan kepada pelajar sekolah ataupun college ataupun pelajar universiti. Sudah semestinya dia akan melibatkan golongan remaja dan golongan muda. Jadi customer segment kami ini, kami memfokuskan tempat dia di kawasan kampus, terutamanya di Universiti Pendidikan Sultan Idris yang menjadi keutamaan. Dan daripada pelanggan dalam alam maya, mungkin kami akan mempromosikan produk ini untuk menarik lebih ramai pelanggan melalui TikTok dan Instagram. Dan juga yang terakhir adalah di kawasan sekolah dan kawasan perumahan yang terdekat. Jadi bagaimana kami nak mempromosikan kami punya produk, iaitu melalui channel seperti TikTok. Jadi rakan-rakan akan membuat satu video pendek untuk mempromosikan produk kami ini, dan seterusnya melalui WhatsApp dan juga melalui Instagram. Jadi bagaimanakah pelanggan nak buat pembelian? Jadi produk kami ini kami menjual dia secara online dan melalui penghantaran kurier, dan juga kami ada membuat perkhidmatan COD untuk di sekitar kampus, ataupun pelanggan boleh mengambil produk tersebut secara sendiri selepas mereka membuat pembelian secara online. Itu customer relationship, iaitu bagaimanakah ingin kekalkan pelanggan dalam perniagaan. Yang pertama, membalas mesej dengan cepat dan mesra. Yang kedua, promosi khas, contohnya dengan membeli 2 percuma 1. Dan yang ketiga, meminta pelanggan untuk post review dan feedback di status WhatsApp ataupun Instagram. Yang kelima, iaitu revenue streams. Bagaimanakah ingin menjana pendapatan bagi perniagaan. Yang pertama, jualan keropok berperisa per pack. Yang kedua, jualan bundle antara 3 hingga 5 pack. Dan yang keempat, add-on packaging hadiah. Dan yang kelima, charge COD. Yang keenam iaitu key resource. Apakah sumber-sumber yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan kami, iaitu stok keropok daripada penjual, stok plastik packaging, akaun TikTok ataupun Instagram, tenaga kerja kumpulan, telefon, internet untuk marketing, dan ruang untuk simpankan produk. Okey, untuk poin yang ketujuh iaitu key activities. Apakah aktiviti-aktiviti utama yang dijalankan dalam perniagaan? Yang pertama iaitu membekalkan stok keropok daripada pembekal, atau dalam erti kata lain, mengambil stok keropok untuk dijual daripada pembekal. Yang kedua iaitu repacking. Ini hanya jika diperlukan. Untuk yang ketiga, pengambilan order yang akan dibuat dalam Google Form. Yang keempat, promo marketing, seperti yang dinyatakan oleh rakan saya. Yang terakhir untuk poin ketujuh iaitu penghantaran dan urus stok. Untuk bahagian key partners, siapakah pihak-pihak lain yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan perniagaan? Yang pertama iaitu pembekal keropok, yang kedua pembekal plastik, dan terakhir runner ataupun kurier. Untuk kos runner bermula daripada RM1 hingga RM2. Untuk kos kurier kebiasaannya sebanyak RM7. Dan yang terakhir iaitu cost structure, senaraikan kos-kos yang terlibat dalam perniagaan. Pertama, kos beli stok keropok daripada pembekal. Yang kedua, kos marketing dalam penghasilan video, poster dan juga props.
Yang ketiga, kos plastik packaging jika diperlukan. Dan yang terakhir, kos penghantaran dan juga COD yang telah saya nyatakan tadi.